Ainah ialah menjual barang dengan harga tertentu secara hutang. Kemudian penjual itu membeli semula barangan yang telah dijual secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Contohnya, saya ada handphone ni, saya jual dengan harga 100 secara hutang. Saya beli semula handphone saya itu dengan harga tunai, tapi dengan harga yang lebih rendah. Saya serah handphone ni pada dia, dia bagi saya duit tak? Tidak, sebab dia beli secara hutang. Kemudian saya ambil balik, tak apa, saya beli balik dengan harga tunai, tapi lebih murah. Saya beli semula daripada dia dengan harga yang lebih rendah. Berapa? RM80. Saya bagi dia RM80. Dari segi handphone tak berlaku apa-apa. Pergi datang balik kat saya. Siapa dapat duit kat sini? Dia dapat duit. Betul? Dia dapat apa? RM80. Tadi dia beli handphone saya dengan harga RM100. Berapa dia kena bayar kat saya? RM100 tadi dia tak bayar lagi. Betul? Nampak tuan-tuan? Apa yang berlaku di sini? Saya bagi dia RM80. Nanti dia akan bagi saya RM100. Handphone ini hanya wayang saja. Handphone ini hanya helah sahaja. Sebenarnya kawan ni dia nak RM80 tu. Maknanya dia nak pinjam RM80 lah. Tinggal lagi kalau saya kata kau nak pinjam RM80 tapi you kena bayar balik RM100. Riba. Semua orang kata riba. Tak ada siapa yang kata bukan riba. Itu riba yang jelas. Maka dilakukan tipu muslihat yang tertentu untuk nak mengabui mata entah sesiapa. Sedangkan nak mengabui mata Allah boleh ke? Tak boleh. Mana mungkin. Maka Nabi SAW mengatakan jika kalian sudah berjual beli dengan cara ainah, yakni dengan cara riba, salah satu transaksi riba.